Jangan normalisasikan carut dan maki hamun. Sebab ini bukan sekadar soal perkataan tapi soal adab dan akhlak kita sebagai masyarakat. Sebelum kita pergi jauh kepada kerosakan moral yang lebih besar, kita mulakan dengan betulkan perkara yang nampak kecil ini dulu. Kita dah merdeka 69 tahun, tapi kalau kita bila marah terus mulut mencarut dan maki hamun sampai orang luar kenal kita dengan budaya percakapan macam tu, elok ke? Mulut yang kasar bukan perkara ringan. Ia boleh cetuskan pergaduhan, rosakkan hubungan dan akhirnya ganggu keharmonian masyarakat. Anak-anak muda Gen Z dan Gen Alpha kalau nampak budaya mencarut makin biasa di kalangan mereka, tolong tegur. Yang dewasa pula, jadilah contoh yang baik. Jangan kita pula yang jadi juara mulut kasar. Video-video penuh carutan di internet, jangan kita biarkan jadi sajian harian anak-anak. Kalau kita buat tak tahu, lama-lama mereka akan anggap mencarut tu perkara biasa dan tak salah pun. Jadi jom kita sama-sama hentikan. Jadikan ini salah satu perjuangan lepas merdeka. Jangan normalisasikan carut dan maki hamun sama ada disebut dengan mulut atau ditaip di media sosial. Bersihkan budaya percakapan kita sebab Malaysia yang betul-betul merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajahan tapi juga merdeka daripada kerosakan akhlak dan adab. Jom kita bina Malaysia yang lebih beradab, lebih harmoni dan lebih dihormati. Setuju? Jom follow, like, komen dan share video ini. Dapatkan e-book Sut Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena jualan merdeka.